Kalau solat jangan tinggal. Aku penat lah, Fik. Penat? Penat lah. Tengoklah ni ada banyak ribu ekor nak kena jaga ni lembu-lembu kat sini. Aku ni kalau boleh naklah cari kawan. Aku naklah kawan yang aku boleh berganding bahu. Membangunkan kolam ni sama-sama. Yelah nak jaga ribuan ekor. Kambing lagi. Ciri-ciri macam ni yang kau nak tu? Aku kalau boleh nak cari orang yang betul-betul minat dalam bidang ternakan ni. Aku tengok kobau. Kobau. Nak tahu kan pasal ternakan-ternakan apa tadi? Jom. Ikut aku tanya Cik Anis. Dia memang mahir dalam bidang-bidang ternakan ni. So kita tanya dia. Kenapa? Saya nak tanya Cik Anis ni buat apa tu kat situ? Hari ni kita tengah buat interview untuk kita punya admin operation dan juga koordinator ladang. So apa ciri-ciri pemilihan ataupun kriteria tu? Ciri-cirinya ialah dengan aspek-aspek yang kita dah tetapkan. Since sekarang kita tengah membangun dengan pesat. Kita tengah berkembang. Jadi kita perlukan lagi tambahan staff untuk membantu melancarkan operasi kita. Okey, Cik Anis, soalan paling crucial. Ciri paling utama kena ada untuk jadi warga Kola ni. Kalau solat jangan tinggal. Dengar tu. Okey. So itu saja. Show.